Allah bagi tahu perincian tentang takwa. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Mesti kena percaya benda-benda ghaib dulu. Benda ghaib bukan benda-benda mistik tuan-puan. Tapi benda-benda ghaib tadi termasuklah adanya perhitungan dosa pahala. Benda tak nampak, tapi benda tu ada. Syurga neraka, benda tak nampak tapi ada. Titian sirat, ada. Jadi alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salah. Bukan setakat percaya benda ghaib, tapi mestilah dirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan mesti kena infakkan rezeki-rezeki yang telah dikurniakan oleh Allah Ta'ala. Kita boleh gaji, kita keluarkan zakat. Kita boleh harta benda, kita sedekah. Kita boleh harta yang lebih, kita wakaf. Kita ada harta yang tidak digunakan, kita infak pada jalan Allah Ta'ala. Itu dipanggil sebagai wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tuan-puan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Balik kepada ayat yang dibacakan tadi. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bukan semata-mata petunjuk, tetapi menjadi pembeza di antara hak dan juga batil. Ni benda yang paling utama kita nak pegang. Lepas kita dapat hidayah tuan-puan, kita akan lihat sama ada kita ni nak pegang kepada petunjuk tersebut ataupun tidak. Itu ujian. Hari ni ramai orang, bila mana sebelum dapat kuasa, dia janji itu, janji ini. Ya, cakap itu, cakap ini. Tapi lepas pada dapat kuasa, tak boleh nak deliver janji tersebut. Tak boleh nak buat. Tak boleh nak berpegang kepada janji tersebut. Ketika mana diberikan, sebagaimana yang kita lihat, Qarun. Qarun ni satu manusia yang dahulunya miskin. Qarun ni satu waktu dahulu merupakan kawan baik, sahabat baik kepada Nabi Musa. Sampai boleh bertemu dengan Nabi Musa, minta Nabi Musa, wahai Musa, engkau adalah utusan Allah, engkau adalah Nabi Allah, tolong doakan aku, wahai Musa. Sebab apa? Sebab kalau kau doa pada Allah Ta'ala ni, Allah istijab. Allah kabulkan permintaan kau. Wahai Musa, doakan aku kaya. Sebab bila aku kaya ni, aku boleh tekun ibadah. Aku boleh sedekah sebanyak-banyak mana harta yang aku ada. Lalu Nabi Musa pun doa pada Allah Ta'ala. Dikurniakan rezeki yang melimpah ruah. Dikurniakan kebijaksanaan untuk membuat emas. Kita hari ni kena mendulang emas.